Ahlan wa sahlan, selamat datang 1448 Hijrah, 1 Muharram menandakan bermulanya tahun baru bagi umat Islam. Sebelum itu, kita tahu tak kalender umat Islam yang kita pakai ni mulanya dari mana? 1448 itu apa permulaannya? Adakah kelahiran Nabi ke? Nabi diutuskan ke? Ataupun kewafatan Nabi? Baik, dan soalannya juga, siapa yang mulakan kalender ni? Okey, kalender yang kita pakai hari ini bermula semasa pemerintahan Amirul Mukminin Umar Al-Khattab, yang mana beliau bermusyawarah, berbincang dengan para sahabat untuk jadikan tarikh penghijrahan Nabi, iaitu tahun penghijrahan Nabi, sebagai permulaan bagi kalender umat Islam. Jadi beliau juga putuskan untuk jadikan bulan Muharram sebagai bulan yang pertama dalam kalender umat Islam. Soalannya, kenapa bulan Muharram sebagai bulan yang pertama? Kata beliau, bulan sebelumnya iaitu Zulhijjah, umat Islam balik ataupun pulang daripada haji. Jadi pulang dari haji ni membawa satu semangat yang baru selepas melakukan satu ibadat yang sangat agung. Jadi kata Amirul Mukminin, sesuailah dijadikan bulan Muharram ini, iaitu bulan seterusnya, sebagai satu bulan yang baru bagi permulaan kalender tahun baru. Dia bercakap tentang semangat, itulah juga semangat yang kita nak ambil dalam diri kita apabila bermasuknya kita ke dalam tahun baru. Umpama kita menjadikan diri kita ni versi yang lebih baik dari sebelum ini, ataupun kita umpamakan kita tutup buku lama, kita buka buku baru. Begitu juga dalam Al-Quran, Allah ada berfirman dalam surah Al-Hasyr ayat 18, Ya ayyuhallazina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan renungilah diri kamu, lihatlah diri kamu, buat persiapan untuk hari esok. Jadi dalam ayat ini kita boleh faham dan kita boleh tadabbur bahawa Allah suruh kita untuk review diri kita. Allah suruh kita buat postmortem diri kita atas apa yang telah kita kerjakan sebelum ini dan buat persiapan untuk jadi lebih baik pada hari esok. Jadi akhirnya pada anda semua di luar sana dan juga khususnya pada anak-anak muda, ayo kita jadikan tahun baru ini sebagai satu titik tolak, sebagai satu permulaan yang baru untuk kita jadi hamba yang lebih taat dan lebih tekun dalam mengerjakan amal-amal soleh, insya-Allah.